Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar kabira. Masya Allah. Makin ramai jemaah-jemaah dunia yang sedang petang-petang ni jalan-jalan, ya, ambil angin, pergi ke Jamarat, melihat dengan lebih dekat, ya, kompleks Jamarat. Boleh pergi, tapi dengan syarat kena pakai, ya, kad nusuk dan apa semua kena pakai lah, ya. Tak boleh jalan-jalan saja, ya. Ni polis, ni banyak polis, ya, polis banyak. Ya, air pun dia buka, air ni, air dia buka, bagi udara. Kawalan polis, ya, kawalan polis di hadapan hotel kita. Nampaknya terlepas nak berjumpa dengan Menteri YB Naim tadi. Datang pun mengejut dia. Tak ada apa-apa maklumat, tiba-tiba dah sampai je. Mana nak ambil gambar ke apa semua, kan. Tak boleh nak ambil gambar apa semua, nak buat rakaman video. Apapun, alhamdulillah, kursi roda wakaf, ya, telah kita belikan hasil daripada kutipan yang diberikan oleh para jemaah. Alhamdulillah. Ya, ni nampak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 semuanya. Barakallah fiik, barakallah. Mendunia, ya, mudah-mudahan pahalanya, ya, mengalir untuk semua yang telah mewakafkan, ya, kursi roda ini. Panjang pahalanya, insya-Allah. Ini kita akan gunakan, bawa terus ke Arafah, ya, Mina Muzdalifah, ya, Mina Muzdalifah ni apa semua, untuk kegunaan jemaah-jemaah kita yang memerlukan betul, ya, dorongan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua tahun ni memang ketat betul, lah. Kita nak upah pendurung-pendurung bukannya biasa-biasa, kan. Ya, jadi tak boleh sewenang-wenang, ya. Semua pun kena dinusuk apa semua. Jadi terpaksa kita gunakan khidmat petugas kembara yang memang ada kad nusuk untuk masuk, ya, ke sepadan Arafah, Mina, Muzdalifah. Orang lain tak berani, tuan-tuan, tak ada kad nusuk, tak berani nak masuk ke sempadan tanah haram apa semua. Ini dia, kan, sumbangan wakaf kursi roda yang telah disumbangkan, ya, oleh para jemaah lillahi ta'ala. Jadi kepada anda yang mungkin nak menyumbang, jom sama-sama USN, ya, sumbangan anda akan menceriakan, ya, para jemaah kita. Kita akan wakafkan terus ke Masjidil Haram selepas penggunaan, ya, para jemaah haji kembara pada tahun ini, insya-Allah. Wallahu a'lam.